Bayangkan, satu tamadun yang hebat, bangunan tinggi, sistem kerajaan teratur, teknologi maju, tapi tiba-tiba lesap, hilang tanpa jejak. Tiada rekod, tiada sisa-sisa. Apa yang berlaku sebenarnya? Adakah mereka pupus akibat bencana alam, serangan makhluk asing, atau sesuatu yang lebih misteri? Dalam video kali ini, kita akan selami 5 tamadun hebat yang pernah wujud, tetapi akhirnya lenyap macam tak pernah ada. Dan yang paling seram, ada yang mungkin masih ada tapi kita tak sedar. Yang pertama, Cahokia, bandar gergasi yang hilang di Amerika. Sebelum Columbus sampai ke Amerika, ramai yang ingat tanah tu kosong. Tapi sebenarnya ada satu bandar purba sebesar London pada zaman pertengahan. Nama dia Cahokia, terletak di Illinois, USA. Zaman kegemilangan sekitar tahun 1000 sehingga 1350 Masihi. Populasi lebih kurang 40,000 orang. Ada piramid tanah raksasa, pasar, sistem air dan hierarki sosial yang kompleks. Tapi yang pelik, semuanya hilang. Teori yang paling popular, bencana alam, perang saudara atau wabak misteri. Ada juga spekulasi yang mengatakan penduduk Cahokia hilang sebab makhluk asing. Buktinya, pakar arkeologi jumpa mayat-mayat yang dikubur dalam keadaan pelik. Ada yang mayatnya tiada kepala, ada yang dikebumikan hidup-hidup. Apa yang berlaku di Cahokia masih menjadi misteri. Yang kedua, kerajaan kuno Nan Madol. Pernah dengar pasal Nan Madol? Ini bandar terapung purba di tengah laut Pasifik. Ia terletak di Pulau Pohnpei, Mikronesia dan dianggarkan dibina pada abad ke-8. Benda yang paling pelik, bangunan dan tembok diperbuat daripada batu basalt gergasi. Setiap batu seberat 10 tan. Tapi teknologi zaman tu mustahil mampu angkat batu sebesar ni. Teori popular, ada yang kata Nan Madol dibina oleh makhluk asing. Ada yang percaya ia Atlantis versi Pasifik, tenggelam akibat tsunami. Ada juga legenda tempatan yang kata pembina Nan Madol menggunakan kuasa magis untuk mengangkat batu-batu tu dari jauh. Sampai hari ini, penduduk tempatan tak berani masuk ke kawasan runtuhan Nan Madol pada waktu malam. Mereka percaya roh-roh kuno masih mengawal tempat tu. Yang ketiga, kerajaan kuno Tartessos, tamadun yang diharamkan. Dulu, ada satu kerajaan misteri di Spanyol yang kaya gila. Orang panggil Tartessos. Disebut dalam teks-teks kuno sebagai pusat perdagangan emas dan perak yang hebat. Tapi, tiba-tiba sekitar 500 sebelum Masihi, tamadun ni lenyap dari sejarah. Tiada rekod, tiada tinggalan bandar, seolah-olah ada kuasa besar yang padamkan kewujudan mereka dari sejarah. Ada beberapa teori yang mengatakan mereka dimusnahkan oleh orang Rom atau Carthage. Tapi kenapa rekod sejarah senyap terus? Ada yang percaya mereka berpindah secara besar-besaran dan menjadi suku bangsa misteri lain. Dan ada teori yang lebih pelik, mereka jumpa sesuatu yang diharamkan dan perlu dihapuskan dari sejarah manusia. Sampai sekarang, arkeologi masih mencari bandar utama Tartessos, tetapi semuanya masih gagal. Apa yang mereka cuba sembunyikan? Yang keempat, kerajaan hutan Maya, bandar yang dimakan hutan. Pernah tengok filem Apokalip pasal tamadun Maya, satu tamadun yang hebat yang pernah menguasai Amerika Tengah. Tapi ramai tak tahu ada puluhan bandar besar yang tiba-tiba hilang dalam hutan. Korang boleh bayangkan bandar sebesar Kuala Lumpur tiba-tiba lenyap dalam hutan dalam masa beberapa ratus tahun. Mustahil kan? Tapi itulah yang berlaku pada kerajaan-kerajaan Maya seperti El Mirador dan Caracol. Sebab kejatuhan mereka, ada yang kata disebabkan kemarau panjang, rakyat mati kebuluran. Ada yang percaya mereka lari dari sesuatu yang lebih menakutkan, mungkin penyakit atau makhluk tak diketahui. Dan yang paling pelik, ada teori yang mengatakan mereka masuk ke dimensi lain melalui portal di piramid mereka. Bukti terbaru, teknologi LiDAR berjaya tembus hutan tebal dan nampak struktur bandar purba yang sangat besar. Tapi manusia masih belum dapat akses sebab ada sesuatu dalam hutan yang menghalang. Yang kelima, tamadun Indus, bandar purba paling senja. Satu lagi tamadun misteri yang pernah wujud ialah tamadun Indus, salah satu tamadun tertua di dunia.
lebih tua dari Mesopotamia dan Mesir Purba. Bandar seperti Harappa dan Mohenjo-daro ada sistem perparitan yang lebih canggih dari sesetengah bandar moden sekarang. Tapi, tamadun ni tiba-tiba pupus tanpa sebab yang jelas sekitar 1900 sebelum Masihi. Teori yang paling seram, bencana besar seperti gempa bumi atau banjir, serangan luar, tapi tiada bukti perang besar-besaran. Dan teori yang paling misteri, mereka sendiri tinggalkan bandar dan hilang ke satu tempat yang kita tak tahu. Dan yang lebih pelik, banyak tengkorak yang dijumpai di Mohenjo-daro ada kesan seperti terkena radiasi yang tinggi. Adakah mereka bermain dengan kuasa yang terlalu berbahaya? Apakah tamadun misteri yang akan hilang seterusnya? Setiap tamadun ada zamannya, tapi bila kita tengok sejarah, banyak tamadun yang hebat yang lenyap tanpa kesan. Persoalannya, adakah tamadun kita sekarang juga akan mengalami nasib yang sama? Akan datang manusia baru akan jumpa sisa Kuala Lumpur atau New York dan tertanya-tanya, siapa yang bina semua ni? Kalau korang suka video macam ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Ada banyak lagi misteri yang kita akan bongkar.